Saya nak tanya, kalau saya ada bajet yang besar nak beli emas 100 gram, mana yang lebih sesuai? 50 gram ataupun 100 gram sekeping? Kalaulah ada bajet dalam nak beli 100 gram ni. Ya betul, nak beli 100 gram. Mana elok, beli yang sekeping ataupun yang 50 gram 50 gram. Okey. Untuk dari sudut keuntungan lah, saya bagi dari sudut keuntungan, sebenarnya yang sekeping tu lagi untung, yang 100 gram sekeping lagi untung. Pertama, cik akan jimat dari sudut gold premium. Sebab gold premium ni, kalau tuan-puan beli yang 50 gram, tuan-puan kena bayar 2 kali kos. Tapi yang 100 gram sekali kos je kita kena bayar. Jadi kalau dari sudut keuntungan, saya rasa 100 gram sekeping tu lagi untung. Tapi macam saya cakap sebelum ni, dari sudut praktikal untuk jual, untuk pakai duit yang minimum, sebenarnya lebih sesuai 50 gram lah. Sebab 50 gram ni harga dia RM21,000. Kalau tuan-puan jual maybe dapat dalam belasan ribu lah pakai duit. Ataupun gadai pun belasan ribu juga. Tapi kalau tuan-puan ada yang 100 gram, nak jual dapat RM40,000. Kalau gadai mungkin dapat RM30,000 lebih. Jadi dari sudut praktikal untuk jual, sebenarnya lebih sesuai yang kecil-kecil. Tapi kalau tuan-puan betul-betul ada duit ni, memang nak peram je emas tu, nak dapat keuntungan jangka masa panjang, pilih item yang besar, sekeping. Sama je kalau contoh ada bajet nak beli sekilo. Nak beli sekeping sekilo ke nak beli 250 gram 4 keping. Sama juga, tengok matlamat simpanan. Kalau nak keuntungan yang besar, maksimum, pilih item yang besar. Pertama, jimat gold premium. Yang kedua, jimat dari sudut spread lah. Jadi semoga menjawab soalan mereka yang tengok video ni. Kalau nak saya bantu simpan emas, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan keuangan, teruskan follow saya.